A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa zidna ilma. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan sambung pengajian kitab Syarhul Waraqat lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Jadi sedikit selingan, taklah selingan. Baru-baru ni anda diberikan peluang untuk pergilah untuk pertama kalilah untuk pergi ke Syariah Muiz kan. Pergi ke Syariah Muiz untuk menikmati tinggalan-tinggalan sejarah dekat Syariah Muiz ni ya. Kan. Sebelum ni anda pernah rasa nak pergi sana waktu tahun 3 kot. Kan. Tapi pergi untuk jalan-jalan kan. Jalan-jalan sampai ke penghujung kan, ke Masjid Al-Hakim bi Amrillah, lepas tu balik lah. Kan. Tapi kali ni pergi dengan ada ikhwah yang mahir dalam sejarah. Maksudnya memang pergi sana untuk beli tiket lah. Kalau siapa yang tahu, ni potong kita apa. Kalau siapa yang tahu dekat Syariah Muiz ni dia ada kita boleh nak jalan ataupun kita boleh nak beli tiket untuk ni lah. Untuk pergi dia punya muzium-muzium dia, tempat-tempat asar-asar dia. Dikatakan Syariah Muiz ni adalah open air museum terbesar dekat dunia. Tak tahulah betul ke tak. Tapi cumanya apa yang menarik adalah bila kita ke sana kita dapat tengok secara live tinggalan-tinggalan bersejarah tinggalan-tinggalan pemimpin-pemimpin ataupun khilafah-khilafah yang lama sebelum zaman kita sekarang, di mana macam mana kita tahu Mesir ni dia daripada kurun pertama Islam maksudnya dia dah bawah wilayah Islam dah, macam Amr bin Al-As buka Mesir pada 21 Hijrah. Kemudian kemudian bawah wilayah Umayyah, kemudian bawah Abbasiyah, kemudian datang Fatimiyah, lepas tu ada Ayyubiyah, lepas tu Mamluk, kemudian sampailah ke Utsmaniyah. So setiap fasa sejarah setiap fasa sejarah ni Mesir dah lalu dah. So dekat Syariah Muiz tu dekat situ dia merekodkan macam mana perjalanan sejarah daripada zaman Fatimiyah sampailah ke zaman Utsmaniyah. Semuanya ada dekat situ. Dekat situ kita dapat tengok ada Masjid Sultan Baru'u, di mana kat situ Ibnu Khaldun dia mengajar dekat situ. Kat situ Sultan mendengar syakwa daripada rakyat dia. Dan macam-macam masjid lain lah. Contoh Masjid Najmuddin Soleh. Kat situ dikatakan kat situlah pertama sekali dibuat pusat, ataupun Sultan Najmuddin Soleh ni lah yang pertama sekali buat pengajian 4 mazhab dekat Mesir ni, dikatakan lah. So kalau kita tengok dekat beberapa masjid, ada beberapa masjid dekat situ. Kat situ dekat setiap sudut dia, dekat kira satu masjid tu dia pecah 4. Ada 4 sudut. Jadi Iwan. Panjang pula. Jadi Iwan. So satu tempat tu mazhab Maliki kat sini, mazhab Hambali kat sini, mazhab Hanafi dekat sini. Kemudian tapi yang paling besar kawasan dia mazhab Syafi'i punya tempat lah. Itu tempat solat, itulah tempat pengajian mazhab Syafi'i. Satu benda yang menarik rasa tengok sajalah. Kalau kita perasan kat tengah-tengah tu, kat satu masjid tu ataupun banyak masjid kat Mesir, kat tengah-tengah ni dia punya nafurah dia. Nafurah ni air pancut. Orang kata ataupun kita akan terfikir ni tempat untuk ambil wuduk lah. Untuk ambil wuduk. Tapi sebenarnya dia ada fungsi lain dia. Fungsi lain dia adalah untuk noise cancelling. Noise cancelling daripada halaqah-halaqah ilmiah yang lain. Contohnya kalau tengah berlaku pengajian 4 tempat serentak. Satu dekat tempat mazhab Syafi'i, satu dekat Maliki, satu dekat Hanafi, satu dekat Hambali. So kalau kita tengok dia punya architecture dia, mula kita akan pelik macam mana orang seorang cakap tapi ramai orang boleh dengar. Rupanya sebab dia punya architecture tu boleh menjadikan gema. Kita cakap slow je, tapi orang dalam kawasan tu semua dengar. So tapi kalau ada 4 tempat bergema serentak, mestilah bising, betul tak? So habis tu dia buat macam mana? Dia buat kat tengah-tengah tu ada dia punya air pancut dia, menjadikan satu tempat tu dia akan tak dengar pengajian kat tempat-tempat lain lah. So tu salah satu bentuk bingkisan ataupun bingkisan hadarah. Dan juga macam mana dekat tempat nak masuk ke tempat nak mengadu kepada sultan tu, dia ada dia punya pintu dia. Pintu dia ada tempat ketuk.
So dia ada tempat ketuk dia, and daun pintu belah kanan untuk tempat ketuk lelaki, daun pintu belah kiri tempat ketuk perempuan. And dua-dua tu menghasilkan suara yang berbeza. And so apa? Sebab kalau perempuan masuk, dia ada tempat dia, and kalau lelaki masuk, dia ada dia punya tempat dia. And tapi ala kulli hal, and satu benda yang bagi Ana menarik untuk kita sama-sama toroka Syariah Muiz, and bukan sekadar untuk ambil gambar, and tapi lebih kepada kita menghayati sejarah lah, and macam mana kita meletakkan diri kita dekat dalam perjalanan sejarah ni, and darilah awal Islam sampailah ke sekarang. And selain kita menghargai macam mana sejarah Al-Azhar Al-Syarif, and macam mana halaqah ilmiah dia tak pernah berhenti daripada lebih kurang kalau nak kata daripada zaman Fatimiyah lah kot kan ataupun kalau kita nak start daripada zaman Ayyubiyah, mungkin lebih kurang 1000 tahun kan, halaqah ilmiah Masjid Al-Azhar, dan Al-Azhar ni punya punya risalah yang tidak pernah terputus sampailah kita sekarang lah. Jadi amabak kan. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita masih berada dalam tajuk Al-Am wal Khas, dan pada 2 minggu lepas kita bincangkan tentang Al-Mukhassis Al-Munfasil. Dan Al-Mukhassis Al-Munfasil kat situ ada apa? Dan kat situ ada Al-Mukhassis Al-Muttasil lah. Dan macam mana ada istisna dan dan selain itulah kan. Jadi kita minggu ni kita akan masuk ke dalam Al-Mukhassis Al-Munfasil kan. Di mana kalau kita ingat takrif untuk Al-Mukhassis Al-Muttasil, dan kalau Al-Mukhassis Al-Muttasil kata ma la yastaqillu bi bayanihi bi nafsihi ya. Dan maksudnya makna dia tidak akan lengkap melainkan dia datang dengan dia punya am dia tu kan. Contohnya macam contoh dia wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. So illa alladhina amanu wa amilus solihat ni kita takkan faham maksud dia, melainkan dia bersambung dengan dia punya am dia tu, and innal insana lafi khusr. And so kita masuk ke dalam al-mukhassis al-munfasil. And kalau sebelum ni rasa kita dah masuk dah daripada salah satu bahagian daripada mukhassis munfasil, iaitu takhsisul kitabi bil kitab. And so muallif dekat dalam kitab ni dia menggariskan ataupun dia meletakkan ada 1 2 3 4 5 lah kan. Ada 5 jenis mukhassis al-munfasil kan. So dia punya apa yang pertama adalah takhsisul kitab bil kitab. Yang kedua adalah takhsisul kitab bis sunnah. Yang ketiga takhsis sunnah bil kitab, dan juga takhsis sunnah bis sunnah. Yang kelima adalah takhsis sunnah takhsisun nutqi bil qiyas. Tuan kita boleh tambah juga wal ijma' lah. Dalam nazam umriti dia tambah apa wal ijma' lah. Tapi so nak tambah sekadar untuk ziyadah untuk istifadah kita. So yang pertama adalah takhsisul kitab bil kitab, dan kita dah lalu yang sebelum ni, kalau ikhwah akhwat ingat, contoh dia adalah mislu qaulihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Sekadar untuk inilah, sekadar untuk refresh lah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. So untuk apa secara umum mutallaqah maka dia kena iddah 3 quru nak lukis ke saya semua ingat kot 3 quru. Lepas tu kemudian tak apalah inilah just untuk merajaah lah
And so apa al-mutallaqat secara umumnya and tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. And so ni adalah umum, ni adalah apa? Umum untuk semua jenis al-mutallaqat lah. And so kalau lah talaq qabla dukhul, hukum dia berbeza. And so dia dimaksuskan dengan qaulihi ta'ala summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddah. And so Allah Ta'ala menyebut fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. And tapi dipecah. And so kalau ba'da dukhul macam mana? And kalau ba'da dukhul dia ada tafsil dia juga. And dia tengok sama ada adakah dia hamil atau tak hamil. And so kalau dia hamil, maka wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. And Allah Ta'ala sebut and yang hamil ni maka dia punya iddah dia adalah bila mana dia melahirkan anak dia lah. Kan? Tapi kalau tapi ni untuk hamil. Kalau ghairu hamil dia ada tafsil. Adakah dia ni jenis boleh datang haid atau tak boleh? So kalau laisa min zawatil haid, and laisa min zawatil haid, maka dia adalah as-sighar ataupun orang yang menopause, sama ada perempuan yang tak ni apa, perempuan yang masih belum balik, ataupun orang yang menopause. So dia punya apa? Dia punya dalil dia wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. So kat sini Allah Ta'ala sebut salasatu ashhur lah. Iddah dia adalah 3 bulan. So kalau la zawatul haid, dia apa? Dia kembali kepada wal mutallaqat tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Maka hukum umum mutallaqat 3 quru ni maka dia kat sini. Pada zawatul haid je. Sebab apa? Yang talaq qabla dukhul dah ditakhsiskan, dah dikeluarkan daripada umum ni, umum mutallaqat ni, dengan apa? Fama lakum alaihinna min iddah, tak ada iddah. Tapi kalau talaq berlaku ba'da dukhul, tengok pada tafsil, hamil ke ataupun tak hamil. Kalau lah hamil, maka dia punya iddah dia adalah bila mana wad'ul hamil, bila mana dia melahirkan anak dia. Tapi kalau lah dia ni bukan jenis dia ni tak hamil, maka tengok pada tafsil. Kalau lah dia laisa min zawatil haid, sama ada dia tak balik lagi ataupun dia telah menopause, maka dia punya iddah dia adalah salah satu ashhur. So kalau zawatul haid pula, maka dia kembali kepada hukum asal dia. Tinggal dia je yang tak dikeluarkan lagi daripada umum al-mutallaqat. Yang tinggal kat mutallaqat ni siapa? Dalam umum mutallaqat ni, punyalah banyak dia punya afrad dia kat dalam ni. Tapi semuanya dah dikeluarkan dengan dalil apa? Dengan dalil kitab lah. Maksudnya puan dia adalah kita macam mana kita nak mengeluarkan semua afrad umum ni menggunakan dalil, kalau dalam isu ni dalil Quran lah. So macam mana kalau kita tengok semuanya dah dikeluarkan, semua setiap satu ni dikeluarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. So yang tinggal adalah apa? Al-mutallaqah ba'da dukhul ghairu hamil zawatil haid. So tinggal dia sahaja yang ada dekat dalam umum mutallaqat ni. Tinggal dia je kat dalam tu. Manakala yang lain baki-baki afrad semua dah dikeluarkan dengan nas Quran lah. So itu contoh untuk takhsisul kitab bil kitab. So seterusnya, yang kedua adalah so dia punya apa, struktur untuk taksis kita boleh tengok lebih kurang macam tu lah. So sunnah bil kitab. Yang kedua adalah takhsisul kitab bil sunnah. Qala al-muallif wa takhsisul kitab takhsisi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum ila akhir al-ayah asy-syamil lil walad al-kafir
Bi hadis sahihain la yarithu al-muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Kan? So kita boleh faham nampak macam mana dia punya apa umum dia. Kan? Apa dia punya umum dia? Kan? Umum dia adalah pada auladikum. Kan? Sebab apa? Dia mudhaf kepada, and dia adalah idhafah lah, and dia jadi umum bil idhafah auladikum, and idhafah kepada antum tu lah, kan. Yusikumullahu fi auladikum ila akhiril ayah, and so maksudnya menunjukkan bahawa hukum miras, kan. Allah Taala ni ayat cerita pasal miras, kan. Yusikumullahu fi auladikum li zakari mislu hazzil unsayain, and ila akhiril ayah, and so Allah Taala sebut, Allah menceritakan dalam ayat ni mengenai miras, di mana inilah hukum yang terpakai kepada semua jenis anak, dan semua jenis anak kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia umum kepada sama ada anak itu, and so maksudnya kalau kita tengok auladikum, contohnya, auladikum ni dia ada banyak afrad. Katakanlah ni dia punya umum dia, kan. So kat sini dia ada, kan, dekat sini kata ada al-walad, kan, al-kafir, kan. Kat sini ada, kan, al-walad al-muslim. Kat sini ada, kan, auladin nabi, contohnya sallallahu alaihi wasallam, kan. Kat sini ada al-walad al-qatil lah, contohnya, kan. Contoh, kan. So maksudnya umum aulad ni, kan. Umum aulad ni dia ada banyak afrad bawah dia, kan. So dia sebut yusikumullahu fi auladikum ila akhiril ayah asyamil lil walad al kafir, kan. Di hadis sahihain, la yarisul muslim al kafir wal kafir al muslim, kan. Okey. So dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis diriwayatkan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, and la yaris al muslim al kafir wal kafir al muslim. So maksudnya al aslu secara umumnya, and semua aulad-aulad ni patutnya boleh mendapat harta miras, tetapi umum qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum, dikeluarkan daripadanya, kita ikhraj fard ni, dengan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisu al-muslim al-kafir. So maksudnya kalaulah ada anak yang kafir, maka dia tidak layak untuk mendapat hak miras. Selain itu juga dikeluarkan juga auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebut, nahnu ma'asyarul anbiya la nurisu dinaran. Maksudnya para anbiya ni dia tidak mewarisi harta-harta lah. Maksudnya anak-anak dia tak ada miras. Macam tu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walad al-qatil, maksudnya al-qatil la yaris. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, anak orang yang membunuh ni, maka dia takkan boleh mendapat, dia tak layak untuk mendapat miras orang yang dibunuh lah. So yang tinggal dalam auladikum ni siapa? Dia adalah auladil muslim, yang tidak membunuh, yang dia ni bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kekal di atas keislamannya. So semua ni taksis yang berlaku, semua ni taksis berlaku dengan sunnah lah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so maksudnya tadi tu adalah takhsisul kitabi bisunnah, seterusnya takhsisus sunnah bil kitab. Tadi Allah Taala sebut pada ayat Quran macam mana kita nak mengeluarkan afrad daripada umum pada umum ayat Quran ni menggunakan hadis, so seterusnya yang ketiga adalah takhsisus sunnah bil kitab. Takhsisus sunnah bil kitab ka takhsisi hadis sahihain la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum marda ila qawlihi falam tajidu ma'an fatayammamu wa in waradat sunnatu bitayammum aidan ba'da nuzulil ayah. Okey. So kat sini dia ada beberapa iskal lah, ada beberapa masalah. Taklah masalah, benda yang timbul apabila ulama membincangkan tentang takhsisus sunnah bil kitab.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kan? So sepatutnya apa yang sepatutnya yang berlaku adalah yang membayan kepada Al-Quran ni bukanlah sunnah. Yang membayan kepada sunnah ni patutnya sunnah ni tugas dia adalah menjadi bayan ataupun menjelaskan makna-makna Al-Quran. Kan? Tapi apa yang berlaku kita tengok kat sini takhsisus sunnah bil kitab. Boleh ke untuk kitab ni menjelaskan sunnah tu pula? Macam ada berlaku terbalik dekat situlah. Tapi maksudnya macam mana kita nak macam mana kita nak fakul iskal ni ataupun macam mana kita nak mengelak berlaku dalam iskal ni adalah kita memahami bahawa akhir sekali kedua-dua tu kembali kepada wahyu lah. Macam mana Allah Ta'ala sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lah. So macam mana sebagaimana sunnah itu menjadi bayan kepada Al-Quran, macam tu juga Al-Quran pun boleh menjadi bayan kepada sunnah. So dalil yang terkuat ataupun bukti yang terkuat bahawa benda ni berlaku, bukti yang terkuat kata aqwa dalil adalah al-wuqu' lah. Dalil yang terkuat bahawa benda ni berlaku, benda ni warid, benda ni masyru' adalah benda ni berlaku dalam syariah. Contohnya ada beberapa contoh. Kalau kat sini muallif dia sebut macam mana hadis Nabi SAW, dia menyebut la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis ni menceritakan tentang masyru'iyatil wudu' lah. Maksudnya macam mana dia menjadikan ataupun macam mana Nabi SAW menyebut bahawa kalaulah seorang tu tak wudu', maka Allah takkan menerima dia punya solat. So menunjukkan bahawa solat ni adalah salah satu komponen yang penting. Salah satu komponen yang penting dalam wudu' ni adalah salah satu komponen yang penting dalam melakukan solat. So kalaulah tak wudu' maka solat takkan diterima. Tapi adakah wuduk sahaja? Tapi benda tu kita boleh mentakhsiskan. Adakah semua adakah semua adakah selain wuduk tak diterima? Taklah. Biqaulihi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum al-ghaid. Kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. So nak sebut kat situ bahawa maksudnya dia punya umum dia kat situ adalah la yaqbalullahu salata ahadikum. Tak ada sebahagian solat, tak ada salah satu pun jenis solat yang akan diterima kalau tak ada wuduk. So tu dia punya umum dia kat situ. Salata ahadikum tu. Semua jenis solat tak akan diterima kalaulah tak ada wuduk. Betul ke macam tu? Adakah umum ni dia mutarid ataupun terpakai kepada semua? Ataupun sebenarnya dia adalah umum yang boleh ditakhsiskan. So hadis ataupun hadis tu hadis tu ditakhsiskan, umumul hadis tu boleh ditakhsiskan dengan qaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Macam dalam surah Al-Maidah tu Allah Ta'ala menyebut mengenai tentang ashabul a'zar lah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. So ashabul a'zar, orang yang ada keuzuran, tak ada air antaranya, ataupun orang yang yang ada masyaqqah yang sangat berat kalaulah untuk dia ambil wuduk. Kalau dah dia ambil wuduk menjadikan dia jadi lebih sakit dan sebagainya. So ni adalah orang-orang yang Allah keluarkan daripada umum la yaqbalullahu salata ahadikum tu. So diorang ni Allah bagi pengkhususan ataupun Allah mentakhsiskan dia dengan dalil falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. So ashabul azhar ni solat dia diterima dengan syarat dia melakukan tayammum lah. So itu adalah antara dalil masyru'iyah at-tayammum. Itu yang pertama. Contoh yang pertama untuk takhsisus sunnah bil kitab. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi SAW menceritakan tentang bangkai haiwan. Nabi SAW sebut ala fi ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit. Apa-apa yang dipotong atau apa-apa yang terpisah daripada binatang maka semuanya adalah bangkai. So bangkai ni kita tak boleh buat apa dengan dia. Maksudnya kita buang, kita tak boleh nak berintifak dengan dia. Contohnya kalaulah kita potong kaki kalau kita nampak kambing atau lembu, kita potong kaki dia, kita tak boleh
ambil kaki dia buat kawar contohnya tak boleh. Kita tak boleh nak masak buat nasi Arab dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau ada potong, kalau kita potong kaki dia sahaja, maka dia akan jadi bangkai, mayit lah. Tapi adakah dia terpakai kepada semua? Adakah dia terpakai kepada semua ajzak haiwan? Tak. Macam mana umum hadhihi umum tahrim untuk apa yang terpisah pada haiwan ni, dia telah ditakhsiskan dengan qauluhu ta'ala wa aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Macam mana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, macam mana bulu-bulu daripada haiwan ni, bulu-bulu daripada dan rambut-rambut dia boleh untuk kita gunakan sebagai perhiasan lah. So dia kata kalau jenis-jenis ini kalau dia terpisah daripada, contoh kita potong kambing biri-biri punya bulu dan sebagainya, maka dia punya bulu dia tu tidak menjadi bangkai ataupun najis, dan kita boleh buatlah baju ke. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut asasan wa mata'an ilahin. So maka dia kembali kepada umumul intifa' lah, boleh untuk kita intifa' dengan aswaf wa aubar wa ash'ar ni. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, antaranya hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. So kalau kita tengok hadis Abdullah bin Umar ni, secara umum macam mana Nabi SAW sebut, aku ni diperintahkan untuk memerangi manusia sampailah mereka semua ni mengucap syahadah lah ataupun masuk Islam lah. So tapi adakah maksudnya hukum, maksudnya kita boleh faham dari situ pada dalil ni lah, pada hadis ni menunjukkan al-aslu ataupun hukum kita kepada semua selain Islam, kita kena perang dengan dia. Maksudnya kalau kita nampak, kita kena bunuh dia. Kalau kita nampak, kita kena buat macam-macam lah, uqatilan nas lah. Tapi dia umum, macam mana dia telah ditakhsiskan qauluhu ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maksudnya kita ni ada musahah, maksudnya sebab dia umum. Yuqatilan nas, nas ni umum. Dalam tu adalah kafir muharib, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahid dan sebagainya. Setiap satu tu ditakhsiskan melalui nas-nas ni yang tersendirilah. Tapi dalam kes ni, macam mana umum hadis tadi ditakhsiskan dengan qauluhu ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Macam mana Allah Ta'ala tidak menghalang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak menghalau kita, orang kafir yang tidak memerangi kita, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Okey. Tu contoh untuk takhsisus sunnah bil kitab. Yang ketiga. Yang keempat adalah takhsisus sunnah bis sunnah. Takhsisus sunnah bis sunnah ka takhsisi hadis sahihain fi ma saqatis sama'u al-ushur bi hadithihima laysa fi ma duna khamsatu awsuqin sadaqah. So dia nak cerita kat sini tentang hadis ni menceritakan tentang masyru'iyah zakatus zuru' was thimar. Menceritakan tentang pensyariatan zakat tanaman lah, zakat tanaman. So hadis ni disebut fima saqatis sama'u al-ushur, setiap sesuatu, kat sini lafaz am dia adalah pada fima saqatis sama', setiap sesuatu yang disiram ataupun dihujani dengan langit, maka dia punya kadar zakat dia adalah 1/10. Apa maksud saqatis sama'? Maksudnya di mana dia menjaga tanaman tu biduni kulfah lah, biduni kulfah, dia tak payah buat apa pun. Sebab apa? Sebabkan yang menyiram tanaman dia tu adalah hujan. Dan juga dalam masa yang sama, masuk dalam makna ni adalah kalaulah tanaman-tanaman ni berada di tepi sungai, di mana sungai itu sendiri yang mengairi tanaman-tanaman tersebut. Tapi poin dia adalah macam mana tanaman-tanaman yang biduni kulfah. So disebut secara secara amnya, secara umumnya semua setiap jenis. So kat sini tak apalah, setiap jenis. Sekarang kita tengah bincang pasal kadar berapakah kadar nisab untuk zakat tanaman, zakat tanaman dan buah-buahan. So kalau berdasarkan hadis ni sahaja, maka dia kata
setiap satu jenis kan, sama ada kan, banyak atau sikit dan sebagainya, semua tu akan kena 1/10 untuk menjadikan sebagai zakat lah, untuk bayar zakat 1/10 daripada hasil tanaman tu. Tapi bila kita tengok hadis yang lain, macam mana hadis Nabi SAW sebut, rupanya bukanlah semua, bukanlah secara mutlaknya, ataupun bukanlah semua jenis, tanpa kira berat dia, tanpa kira dia punya hasil tanaman dia sikit atau banyak, kena zakat 1/10. Tidak. Rupanya macam mana hadis Nabi SAW sebut, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Nabi SAW sebut, kalaulah yang bawah 5 wasaq, 5 awsuq ni, bawah daripada 5 ni tak perlu untuk tak perlu untuk dizakatkan. So satu wasaq ni dia punya anggaran dia, ataupun dia punya maksud dia adalah macam mana berat yang mampu ditampung oleh seekor unta. So kalaulah kita ikut pada website kutipan, anda tengok beberapa website kalau baca dalam buku yang moden muasarah, dia akan kata 5 wasaq ni adalah 653 kilo, 653 kilo lebih kurang. Tapi kalau dekat Malaysia, yang terpakai di Malaysia adalah kiraan 816.75 kilogram hasil tu. Ataupun dia punya, kalau tak nak ikut kira, kalau tak nak timbang, tak nak ikut kiraan timbang, dia punya kiraan dia adalah kadar nisab dia adalah RM33,028 lah. So sebagaimana yang termaktub dalam website zakat Johor lah. Itu yang anda jumpa, dia letakkan rate yang macam tu. So maksudnya kiraan dia lebih kurang, nak kata kalaulah bawah hasil kita punya tanaman kita bawah 816 kilo, maka tidak dikenakan zakat. Ataupun kalau kiraan nilai dia bawah RM33,000, maka tidak dikenakan zakat lah. Dan kita memahami kiraan ni daripada umum dan khusus tadi. Macam mana umum hadis fima saqatis sama'ul usyur, dan juga hadis Nabi SAW, laisa fima duna khamsatu awsuqin sadaqah, di mana bawah 5 wasaq maka tidak dikenakan sedekah. Sebenarnya kalau kita tengok lagi satu furuk, ataupun satu tentang isu umum al-am wal khas, selingan sikitlah, macam mana Hanafiyah ni, antara perbezaan dia ataupun dia punya kaedah ataupun usul yang berbeza antara Hanafiyah dengan jumhur adalah dilalatul umum. Bila kita baca lafzul am ni, maksudnya adakah makna dia zanni ke ataupun qat'i? Jumhur mengatakan bahawa dilalah pada lafzul umum kepada afrad dia dilalah zanni. Contohnya kalau dalam hadis ni, fi masaqatis sama'u al-usyur. So maksudnya kalau melihat pada mazhab-mazhab jumhur, sama ada daripada Malikiyah, jumhur ni maksud selain Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka meletakkan tanaman-tanaman yang berbeza lah. Maksudnya bukannya semua tanaman secara pukal, tetapi sebab apa? Sebab diorang nampak dia terpakai dilalah saqatis sama' ni terpakai kepada sebahagian afrad berbanding sebahagian yang lain. Tapi kalau Hanafiyah dalam isu umum, dilalah umum fi masaqatis sama' dilalah umum ni terpakai kepada semua, terpakai kepada semua jenis tumbuhan. Semua jenis tumbuhan dikenakan, semua jenis tanaman akan dikenakan zakat lah. So kat situ dia punya samaratul khilaf antaranya kat situ. Sebab tu kalau anak tak pasti ni terpakai kat Malaysia ke tak. Tapi kalau anak tengok dekat website JAKIM, apa yang dipegang adalah pendapat yang ditarjihkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, iaitu di mana dia mentarjihkan mazhab Hanafi dalam isu zakat tanaman. Mazhab Hanafi kata semua jenis tanaman kena ni lah, kena dizakatkan lah. Okey, tu yang keempat. Yang kelima adalah takhsisul kitabi was sunnah, ataupun takhsisun nutqi bil qiyas lah. Qala al-muallif rahimahullah, wa takhsisun nutqi bil qiyas, wa na'ni bin nutqi qaulillahi ta'ala wa qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-qiyas yustanadu ila nassin min kitabin aw sunnah fa ka'annahu al-mukhassis. So disebut kat sini,
dia sebut kat sini takhsis an-nutqi bil qiyas. And so nutqi ni apa pula? And mana datang perkataan nutqi ni? And so dia menyebut ataupun dia menukar ibarah dia and daripada kitab dan sunnah and kepada an-nutqi. And so tapi maksud dia sama. And dia sebut wana'ni bin nutqi and qaulullah ta'ala, and bila sebutkan sebagai nutqi ni ataupun dalil nakli lah kot kita boleh katakan. And adalah qaulullah ta'ala dan hadis Nabi SAW. So kata kita boleh untuk mentakhsiskan kitab dan sunnah melalui qiyas. And juga kalau apa Al-Imriti dia sebut kat sini, dalam dia punya nazam Imriti dia, dalam nazam Imriti dia sebut, dia masukkan sekali ijma', di mana menunjukkan bahawa dalil Quran dan sunnah ni boleh ditakhsiskan dengan ijma' lah. So kat sini ada boleh qiyas, boleh ditakhsiskan dengan qiyas dan juga boleh ditakhsiskan dengan ijma' lah. Okey, so contoh dia adalah sebelum kita masuk ke mujmal dan mubayyan, contoh dia adalah Allah Ta'ala menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah, kharaja min hadzal umum. So kat sini ada beberapa kita boleh keluarkan daripada umum ni. So Allah Ta'ala menyebut az-zaniyatu waz-zani. Ini hukum umum untuk semua penzina. Fajlidu mi'atu jaldah. So Allah Ta'ala sebut secara umum para penzina lelaki dan penzina perempuan, maka sebatlah mereka dengan 100 sebatan lah. So tapi adakah umum ni diterpakai kepada semua afrod? So tidak, dia tidak terpakai kepada semua. Bawah dia ada apa? Ada muhsan, ada ghairu muhsan, ada amah, ada abid contohnya. Ni afrod ni yang umum, umum az-zaniyatu waz-zani. Bawah ni ada banyak afrod. Ada muhsan, ada ghairu muhsan, ada al-amah, ada al-abid. So disebut kat sini, first kali kita nak mengeluarkan muhsan ni lah. Muhsan ni apa? Muhsan ni adalah orang yang sudah berkahwin, ataupun orang yang pernah berkahwin. Sama ada kahwin dulu, lepas tu kemudian dicerai, lepas tu kemudian dia berzina contohnya. So yang pertama sekali keluar muhsan, macam mana kita nak mengeluarkan muhsan? Muhsan ni keluar dengan hadis Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang Arabi ni, anak dia berzina lah. Dipendekkan cerita, dia jumpa Nabi SAW, dia cerita macam mana anak aku telah berzina dengan seorang perempuan ni dan sebagainya. Dia kata, tapi anak dia ni bujang. Anak dia bujang, maka dia kata, aku telah buat sekian-sekian, telah sedekahkan dan sebagainya. Tapi Nabi SAW kata, tak ada. Anak kau ni lah sekali, dia punya hukuman dia adalah sebat 100, kena sebat dan juga dibuang negeri selama setahun. Tapi manakala perempuan tu, Nabi SAW sebut wardiya unais, wardiya unais ila imraati hadha fa in i'tarafat farjumha. Kata dia sebut pada seorang sahabat, okey, pergi jumpa dekat perempuan yang berzina ni, tanya dia, adakah kau berzina? Kalaulah dia mengaku bahawa dia berzina, maka rejamlah dia. So maksudnya nak kata muhsan ataupun perempuan tadi yang dah kahwin tadi, maka dia dah dikeluarkan pada hukum ami atau jaldah ni. Sebab apa? Dengan melalui, maksudnya dia dah ditakhsiskan dengan hadis wardiya unais tadi. Fa in i'tarafat farjimha. Fa in i'tarafat. Lepas tu kemudian macam tu juga, contoh dalam kes ni adalah seterusnya, al-amah. Katakanlah kalau ada hamba perempuan ni dia berzina, ataupun perempuan hamba perempuan ni berzina, sama ada dia dah kahwin ataupun belum berkahwin, dua-dua hukum dia samalah. Dia tidak terpakai muhsan, dia tidak terkena muhsan. Tapi dia tak, kalau perempuan hamba perempuan, kalau dia berzina, dia tak kena mi'atu jaldah. Dia kena 50
kali sebatan. Dan sebab apa? Allah Ta'ala sebut fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Fa in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. So dia yang syahid dia adalah fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. So maksudnya dia kena berapa? Dia kena 50 kali sebatan. So maksudnya ni berlaku takhsis dengan hadis. Ni adalah takhsisul kitab bi sunnah. Kalau isu ni kitab bi sunnah lah pendek. Kalau ni takhsisul kitab bil kitab. Kitab bil kitab. So kat mana takhsis bil qiyas dia? Takhsis bil qiyas dia berlaku dekat abid. Sebab abid ni dia tidak ada abid berbeza amah dengan abid. Amah ni adalah hamba perempuan. So abid ni adalah hamba lelaki. So dia berlaku kat sini dia boleh dua sudut lah. Okay, yang pertama adalah qiyas lah. Qiyasul abid alal amah. So abid ni pun dia kena 50 kali sebatan disebab kias. Sebabkan apa? Sebab dia kias kepada amah. Apa jami' antara dia? Apakah persamaan antara amah dengan abid? Persamaan dia adalah ar-riq. Iaitu mereka berdua ni hamba. So kalau dalam isu kias okey, so nampak secara umum. So kalau nak cuba lukis satu ni satu lukisan kias terselingan sikit. So kias ni kias ni secara umum dia ataupun secara al-aslu ni dia ada 4 arkan. Dia ada 4 tiang ataupun ada 4 asas untuk berlakunya satu kias. Okay. So dia punya, kita boleh nampak kias ni lebih kurang macam ni lah. Al-qiyas zu arkan arba'ah. Ada 4 bahagian. So ni semua adalah satu kias. So yang pertama kat sini adalah al-aslu. Kat sini ada al-hukum. Kat sini ada dia punya ad-dalil. Kat sini ada dia punya al-faru'. So dalam kias 3 benda ni dah ada. Ada al-aslu memang dah ada, al-hukum pun dah ada, dalil pun dah ada. Yang tinggal adalah al-faru'u ni. Silap, bukan dalil illah. Okey. Illah kepada ni lah untuk kita ilhakkan faru'u ni kepada aslu. So dia ada dia punya gambaran untuk sebuah kias yang lengkap lah. So maksudnya katakanlah kita tadi tu al-amah. Al-aslu dia adalah al-amah. Lepas tu kat sini ada dia punya al-hukum dia apa? Tansif. Tansiful jal lah contohnya. Ataupun tansiful had ke. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Illah dia apa? Illah dia adalah ar-riq. So al-faru'u ni adalah hamba tadi. So maksudnya untuk kita nak mengatakan, maksudnya sekarang kita boleh jumpa illah lain tau antara apa, antara al-aslu dengan al-faru'u ni. Illah ni boleh jadi banyak. Contohnya kita boleh katakan, sebenarnya apakah illah yang kita boleh mengkiaskan al-faru'u ni kepada al-aslu? Mungkin kita boleh katakan illah ni apa? Illah ni adalah wasfun zahir mundabit lah, panjang sikit. Tapi poin dia adalah illah ni yang menjadikan hukum ni terpakai kepada al-faru'u. So illah untuk dalam isu ni kita boleh keluarkan banyak. Inilah yang usuliyun menyebut sebagai apa, takhrijul manat lah. Tapi yang penting, contoh kita boleh katakan ada banyak illah, ada banyak awsaf, ada banyak faktor yang menjadikan hukum aslu tu boleh pergi kepada faru'u ni. Antaranya apa? Diorang dua ni adalah Arabi.
Kan diorang dua ni berkulit gelap. Kan Sawad contohnya. Lepas tu apa lagi? Yang diorang dua ni apa? Ada dua tangan. Kan diorang dua ni ada dua kaki contohnya. Kan tapi dan juga persamaan diorang ni kan, diorang dua ni adalah hamba kan, bawah hukum hamba kan. Ni selingan kan. So maksudnya kita mengeluarkan semua awsaf atau kita semua illah ni untuk kita tentukanlah sekali mana satu yang sesuai untuk menjadi illah, untuk kita ilhaq hukum aslu ni kepada al-faru'u. Tengok Arabi tak kena kan. Sebab Allah Taala sebut la fadla li arabiyyin ala ajami. So menunjukkan bahawa sifat sebagai seorang Arab tu tidak membawa satu hukum yang khusus. Sawad adakah kalaulah dia orang dua gelap boleh tak untuk jadi illah? Tak sesuai. Jadi dua tangan tak logik untuk jadikan illah, dua kaki tak jadi. Tinggallah illah arik ni. So ini yang disebut dalam kias sebagai ni kita keluarkan semua ni adalah takhrijul manat. Kita keluarkan, kita potong setiap satu ni adalah tahqiqul manat ataupun tankihul manat. Bawah satu ni tankih manat, semua ni tak sesuai untuk jadi illah. Dan sekali tinggallah kat sini arik. Inilah dia tahqiqul manat lah. Dan sekali poin dia adalah pada macam mana kita mengaitkan ataupun kita mengkiaskan hamba tadi, hukum dia 50 kali rejam kepada kita kiasan alal ammah. Sebab apa? Sebab dia punya illah bijami' arik. Disebabkan mereka berdua kongsi pada hukum hamba tu. So itu adalah kias. So maksudnya macam mana ni macam mana dia tersabit hukum 50 kali rejam dengan dalil sunnah. Tersabit hukum 50 kali rejam. Ada dua option kat sini. Ada dua option. Yang pertama sama ada kita kias kiasan alal ammah. Ada dua torik lah dalam isu ni secara spesifiknya. Yang kedua adalah ijma'an. Sebab apa? Sebab ulama' berijma' bahawa hukum hamba dengan hukum hamba lelaki dengan hamba perempuan, hukum dia sama. So maksudnya sama je hukum diorang ni, sama apa yang terkena kepada hamba lelaki terkena kepada hamba perempuan. Apa yang terkena pada hamba perempuan maka dia terkena kepada hamba dia lelaki. So dalam isu ni nas tadi Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani tu umum qauluhu Ta'ala tadi az-zaniyatu waz-zani. Kita hukum hamba, hukum kepada abdu ni untuk dapat 50 kali sebatan ni dia berlaku takhsis bil qiyas, takhsisun nutqi bil qiyas ataupun takhsisun nutqi bil ijma'. Boleh terpakai kepada boleh dua jalan kira lah lebih kurang. Boleh pakai pada dua-dua tu. Poin dia adalah kita nak menunjukkan bahawa wukuk benda ni berlaku lah untuk takhsis an-nutqi bil qiyas ataupun takhsisun nutqi bil ijma'. Okey, so maksudnya adakah ijma' ni sebenarnya adakah kita nak mengatakan bahawa sebuah ijma' ataupun ada dalil selain daripada, maksudnya kalau bila kita untuk mengijma'kan ataupun kita mentakhsiskan dalil ni dia sebenarnya adalah salah satu bentuk nasakh walaupun dia bukan nasakh yang bukannya nasakh hakiki tapi dia salah satu bentuk nasakh. So adakah ijma' ni boleh menasahkan ayat Quran atau hadis? So sebenarnya hakikatnya bukanlah ijma' tu yang menasahkan, tapi yang menasahkan tu adalah dalil tu sendiri. Sebab apa? Sebab sebuah ijma' ni dia tidak akan berlaku melainkan dengan ada dalil lah. Tapi apa yang kita sampai ataupun apa yang kita, macam mana nak kata, dia kalaulah sebab ijma' ni kadang-kadang dia boleh berlaku dengan banyak dalil. So maksudnya kalaulah siapa yang pernah baca buku Al-Ijma' atau mungkin pernah tengok nukulat Al-Ijma', biasanya dia akan sebut pada wa ajma'u ala wa ajma'u ala anna salawatil khams contohnya. Ulama semua terijma' bahawa solat ni 5 waktu dan sebagainya. Semuanya hanya pada hikayat al-ijma' sahaja. So dia punya hujiyah ijma' ni bukanlah semata pada wa ajma'u sahaja. Tapi hujiyah dia adalah pada sebenarnya hakikatnya pada dalil.
And sebab apa? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. And mustahil untuk mereka berijma' ataupun mereka boleh sepakat dalam satu hukum tanpa ada khilaf, and melainkan benda tu ada dalil yang menyokong. And so sebenarnya yang mentaksiskan tu and bukanlah semata-mata ijma' tapi adalah dalil yang dipegang oleh para al-mujmi'un ni lah, para al-mujmi'un. So selesai pada apa? And selesai pada amwan khas akhirnya, and seterusnya kita masuk kepada al-mujmal dan al-mujmal wal mubayyan lah. Macam tu juga selain daripada ijma', macam qiyas tadi juga disebut li'anna al-qiyas yustanadu ila nassin min kitabillahi ta'ala aw sunnah fa ka'annahu al-mukhassis. Dan sebab apa qiyas ni, kita akan nampak bahawa qiyas ni adalah amal mujtahid. Dan sebab apa? Sebab mujtahid lah yang mengilhaqkan atau mujtahid lah yang mengaitkan hukum al-far'u ni kepada al-aslu. Dan kita nampak seolah-olah tu adalah amal mujtahid. Tapi last sekali dia punya apa? Dia punya yang mentaksiskan tu bukanlah amal mujtahid tu, tapi adalah dalil tu sendirilah. Macam mana dia mengeluarkan illah tu dan sebagainya lah. So seterusnya pada mujmal, kita masuk bab seterusnya dalam dilalatul alfaz and al-mujmal. Mu'allif menyebut wal mujmalu ma yuftaqaru ila al-bayan nahwa salasata quru' fa innahu yahtamilu al-athhari wal haid liishtirakil qur'i bainal haid wat tahur wal bayan ikhraju syai' min hayyiz al-ishkal ila hayyiz at-tajalli ay al-ittidah wal mubayyin huwa an-nass. Okey, so kita masuk ke dalam perbincangan al-mujmal wal mubayyin lah, ataupun al-mujmal wal bayan. Okey. Sebelum kita masuk pada mujmal dan mubayyan ni, ikhwan akhwat faham dalam isu apa umum antara am dan khas, dan juga al-umum ada mukhassis muttasil dan ada mukhassis munfasil dan sebagainya. So ana anggap faham lah kot kan. So seterusnya kita masuk kepada isu al-mujmal wal mubayyan. So sebelum kita masuk dalam tu, bila bincang tentang dalalatul alfaz, dia ada beberapa mustalah ataupun beberapa taksim, atau kita tengok kepada taksim lah kot. Taksim alfaz min haisul wuduh wal khafa. Tuhnya al-alfaz min haisul wuduh wal khafa. Maksudnya satu lafaz ni kita boleh mentaksimkan, kita boleh pecahkan dia mengikut macam-macam ibarah, iktibarat. Contohnya lafaz tu boleh jadi satu hakikat, boleh jadi antara hakikah dan majaz. So kalau kat sini kita nak membincangkan dalam isu al-mujmal wal mubayyan ni, kita nak membincangkan al-alfaz min haisu zuhur wal khafa. So bila berbincangkan tentang satu lafaz tu, daripada macam mana dia boleh membawa satu makna antara zuhur dan khafa. Zuhur dan khafa ni maksudnya bila kita sebut perkataan tu kita nampak jelas. So kat sini ulama dia meletakkan ada 4 jenis lafaz. Yang pertama adalah an-nas. Yang kedua adalah az-zahir. Yang ketiga adalah al-muawwal. Yang keempat adalah al-mujmal. So ada 4 jenis lafaz, dan bila kita membincangkan tentang satu lafaz ni memberikan makna yang jelas atau tak, dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah an-nas. Ma yahtamilu ma'nan wahidan lah, ataupun dilalah dia dilalah yang qat'iyah. Indalla ala ma'na dilalatan qati'ah. Dalla ala makna yang pertama adalah an-nas. An-nas. Yang kedua adalah az-zahir. Yang ketiga adalah al-muawwal. Yang keempat adalah al-mujmal. Yang
dilalatan qati'ah. Yang kedua adalah ataupun takrif dia ma ihtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Ihtamala amrayn ini seterusnya adalah al-muawwal ma dalla ala ma'na marjuh bidalilin sayyaruhu rajihan. Bidalilin sayyaruhu rajihan. Yang keempat adalah al-mujmal. Kan? Mujmal ni ma dalla ala aksar min makna ala sawa. Ala aksar min makna. Okey, so ada 4 ni. Dan so perbincangan dalam bab al-mujmal, al-mubayyan ni dia tidak akan inilah istilah-istilah yang kita akan gunalah ataupun kita akan berlegas kita perbahasan 4 benda ni. 4 jenis lafaz. So, yang pertama adalah madalla ala makna dilalatan qati'ah. Contohnya macam apa? Tilka asyaratun kamilah ataupun kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ataupun disebut kat sini dia ada sebut tak? Tapi tak apa, kita pergi secara tu contohnya ismul a'lam ka Zaid, contohnya falamma qada Zaidun minha watarun. Maksudnya Zaid tu maksudnya dia tak ada orang lain, dia dimasukkan tu adalah itulah dia. Dia bukannya contoh qul huwallahu ahad tadi disebut dia nas kepada ahad ni dia tidak boleh ditakwilkan kepada makna-makna lain. So kita boleh katakan dia punya kefahaman kita dilalah qati'ah ni seolah-olah maksud dia 100% lah yang dimasukkan adalah satu. So yang kedua adalah az-zahir ma ihtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Ahaduhuma azharu minal akhar. Okey. Contohnya mana dia punya satu makna tu kita nampak secara jelas jelas. Contoh yang simple ra'aitu asadan lah. So bila kita sebut ra'aitu asadan, apakah yang akan tabadur atau apakah yang akan kita terfikir dulu first kali dalam kepala otak kita? Kita akan terfikir apa? Kita akan nampak singa. Dia ada dua, maksudnya amrain, dia ihtimal amrain. Bila kita sebut nampak singa, kita first kali kita akan fikir ra'aitu asadan, kita akan nampak singa betul lah. Tapi sebenarnya ada ihtimal lain juga yang dimasukkan adalah apa? Ar-rajul asyuja'. So kat sini dia ada ihtimal, kat sini kita bagi ihtimal dia 70%. Kat sini ihtimal 30%. So kat situ dia sebut az-zahir ihtamal amrain. Dia boleh muhtamal sama ada asad betul ke, tapi biasanya kalau kita sebut nampak singa, kita akan terfikir nampak singa lah. At-tabadur adalah pada kat sini 70%. Tapi ada ihtimal lain juga menjadikan ihtimal tu adalah boleh jadi yang dimasukkan dengan singa tu adalah ar-rajul asyuja'. Itu adalah zahir. So ni kalau dalam isu ni inilah zahir dia. Ini adalah lafaz zahir dia. Tetapi al-muawwal pula ma dalla ala, so kat sini makna rajih bawah ni adalah makna marjuh. Ma dalla ala makna marjuh bidalilin sayyarahu rajihan. So macam mana muawwal ni?
Kan kalaulah dia jadi, so ni adalah makna rajih, makna marjuh. Kalaulah kita faham yang ni adalah makna rajih. Tapi di mana kalaulah ayat ni kita sebut ra'aitu asadan ni, ra'aitu asadan ataupun makna dia adalah al-haiwan al-muftaris lah. Binatang. Bila sebut ra'aitu asad, kita akan terfikir binatang, al-haiwan al-muftaris dan rajul syuja'. Kat sini al-mu'awwal, tapi al-mu'awwal ni macam mana? Al-mu'awwal ni bila mana kalau ayat ni tiba-tiba jadi ra'aitu asadan mumsikan bisayf. So maksudnya kalaulah kita sebut ayat ni ra'aitu asadan mumsikan bisayf, kita faham apa? Kita dah faham kat sini. Kita dah faham yang ni maksud dia yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab mustahil untuk mustahil untuk singa tu nak pegang pedang. So tu dia sebut dia bidalilin sayyarahu rajihan. Macam mana makna ni boleh menjadi boleh menjadi rajih? Sebabkan ada dalil dia apa? Mumsikan bisayf. So inilah yang dinamakan sebagai al-mu'awwal. Benda ni telah ditakwilkan. Sebab al-aslu kat sini, al-aslu adalah al-haiwan al-muftaris. Ra'aitu asadan. Tapi bila mana ada dalil lain mumsikan bisayf, maka dia menjadi al-mu'awwal. Maksudnya dia adalah yang telah ditakwilkan dengan takwil yang sahih lah. Sebab takwil ada takwil yang sahih, ada takwil yang fasid, dan ada juga yang laib. Yang keempat adalah al-mujmal, ma dalla ala aktsar min ma'na ala sawa'. Ni contohnya ada banyak lah. Dan yang paling famous adalah apa? Adalah al-quru'. So ada yang khilaf antara dua, satu mengatakan kepada haid dan satu lagi bukan kepada at-tuhur. So dua makna ni warid dalam syariah. Dua makna warid dalam durah lah. So poin dia adalah pada mujmal kita tak tahu mana satu yang betul, kita tak tahu makna murad dia apa. Kalau dua-dua sekali adalah al-warid. Dua-dua sekali warid lah dalam syariah. Okey, setelah ada 4 ni. So tadi ada apa? Ada nas, ada zahir, ada muawwal dan juga ada mujmal. So kita masuk pada perbincangan al-mujmal. Al-mujmal ni takrifkan ma yuftaqaru ilal bayan lah. Tapi takrif tu nak kata dia mudah untuk difahami lah. Tapi ulama sebab maksudnya untuk mubtadi'in maka tu takrif yang sesuai. Mujmal ni satu benda yang memerlukan kepada bayan. Itu je nak simpelkan macam tu. Mujmal ni apa? Dia perlukan kepada bayan. So tapi ulama mentakrifkan al-mujmal adalah ma lahu dilalatun ghairu wadihah, ataupun tadi ma dalla ala aksar min ma'na ala sawa'. Ataupun ada banyak takrif lah. Ma taraddada baina muhtamalain fa aksar ala sawa'. So ada beberapa ada ijmal ni dia ada beberapa asbab, ataupun dia bukan macam mana, dia bukan tiba-tiba satu lafaz tu jadi ijmal tiba-tiba satu lafaz tu jadi tak ijmal. Dia ada beberapa asbab lah. Ulama menggariskan ataupun dia tahrir menyebut ada 8 asbab ijmal. So ana sebut beberapa. Ada beberapa lah. Ana keluarkan, ana sebagai untuk kita ziyaratun faidah lah. Yang pertama adalah al-ishtirak al-lafzi. Al-ishtirak al-lafzi sawa'an fil asma' kal qur'i. Contoh ishtirak al-lafzi yang pertama macam quru' tadi, di mana dia maudhu' ataupun wad'u lughawi dia memang boleh digunakan pakai untuk tahar, untuk maksudnya tempoh suci daripada haid, dan juga ia terpakai kepada haid tu sendiri juga. Tu adalah untuk al-asma'. Ataupun ishtirak lafzi ni boleh berlaku juga pada af'al, pada perbuatan. Contoh wal-laili iza as'as. So as'as ni dalam bahasa Arab boleh digunakan pakai untuk iqbal dan idbar lah. So yang kedua, asbabul ijmal yang kedua adalah al-ishtirak fi tarkib. Macam tu. Punya mic. Yang kedua adalah al-ishtirak fi tarkib
kan, tadi mushtarak dalam lafaz, kan, contoh kuruk dan juga as'as, kan, tapi selain daripada mushtarak dalam lafaz, berlaku juga mushtarak dalam tarkib, kan. Contohnya qauluhu ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, kan. Macam mana Allah Ta'ala sebut, kan, menceritakan tentang macam mana tentang perempuan yang ditalakkan sebelum qabla dukhul, kan. Perempuan yang ditalakkan sebelum berlakunya dukhul lah, kan. So mengikut hukum, kan, maksudnya kalaulah dia ada mahar, kan, separuh mahar diberikan waktu awal kahwin, kemudian mahar baki lagi separuh tu diberikan selepas dukhul, kan. Patutnya kena bagi semua, kan, tapi boleh satu untuk untuk bagi kemudian lah, kan, selepas dukhul, kan. Aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. So isu dia adalah pada qauluhu ta'ala aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun. So kalaulah berlaku, okey, isu dia adalah kalaulah berlaku talak ni sebelum berlakunya dukhul, kan. Adakah dia kena adakah boleh iskot bahagian dia tu, kan? Sebab apa? Sebab tak berlaku dukhul lagi, maka bolehkah iskot dia punya mahar dia atau tak, kan? So point dia adalah pada au ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah, kan? Siapakah biyadihi 'uqdatun nikah ni, kan? Adakah suami, kan? Sebab apa? Sebab dia boleh mentalakkan isteri dia, ataupun biyadihi 'uqdatun nikah ni adalah wali kepada perempuan tersebut lah, kan? So kat sini jumhur kat sini mengatakan bahawa allazi biyadihi 'uqdatun nikah ni adalah suami, kan. So maksudnya, kan, suami ni yang berkuasa untuk menggugurkan, kan, hak dia tu untuk tak nak bayar mahar tu lah, kan. So manakala, kan, kaul yang kedua mengatakan bahawa au ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah ni adalah wali, kan, falahu an yasquta lil mutallaqah mahraha, kan. So maksudnya wali ni berkuasa untuk mentanazulkan hak mahar wanita yang ditalakkan tersebut lah, kan. Tapi kes ni berlaku untuk al-bikr as-saghirah, kan. Dia ada dua syarat kat sini, kan. Dia letakkan dua syarat kat sini. Syarat dia adalah, perempuan yang tu mestilah perempuan yang masih kecil, kan, dia masih budak. Yang kedua, yang wali dia adalah ayah dan atuk, kan. Tapi isu dia adalah kat sini berlaku ijmal, iaitu ijmal pada tarkib, yang tadi pada ijmal pada asma' dan af'al, yang ini ijmal pada tarkib, aw ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah, kan. Yang kedua, yang ketiga adalah pada gharabatul lafaz, kan. Lafaz yang gharib lah, ini antara asbab ijmal. Contoh qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar, kan. So sahabat tanya apakah maksud dengan al-kautsar ni, kan. So isu dia adalah pada kita tak tahu makna dia apa, kan. Makna dia mujmal. Apa yang Nabi SAW sebut, kan, fa innahu naharun wa'adnihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir, kan. Antaranya juga adalah al-qari'ah, kan. Al-qari'ah ni apa? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, kan. Kita tak tahu makna al-qari'ah ni apa, kan, sampailah Allah Taala menyebut yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, kan. Poin dia adalah pada kita tak tahu makna dia apalah, kan. So maksudnya yang menjelaskan dari dalil tu itu, kan, tadi tu pada lafaz mujmal, kan, tapi apa yang menjelaskan dia itulah yang dinamakan sebagai al-bayan, kan. Terus sebut kat sini al-bayan ikhraju lafzin min hayyizil ishkal ila hayyizi at-tajalli, kan. Macam mana bayan ni adalah sesuatu, kan, ai al-idah wal mubayyin huwa an-nas, kan, mengeluarkan sesuatu lafaz yang rumut dan lafaz yang mujmal yang kita tak tahu murad dia apa tu, kan, daripada iskal maksudnya kita tak nampak dia khafa, kan, dia khafiyat, kan, khafiyat dilalatuhu, kita tak tahu makna dia apa, kan, tapi kita faham benda tu melalui al-bayan lah, kan. Wal mubayyin huwa an-nas, kan. So mubayyan ni dia boleh wal mubayyan huwa an-nas, kan, dan mubayyan ni boleh ada berbagai-bagai bentuk lah, kan. So mubayyan dia ada tiga bentuk, kan. Yang pertama, mubayyan sawa'an, mubayyan yumkin an yakuna, kan, ataupun al-mubayyan mungkin an yakun, ataupun al-bayan lah yumkin an yakun
Pertama, boleh bayan ni boleh berlaku sama ada dari sudut qaul atau fi'lan atau isyarah. Kan? Contohnya dalam contoh dalam qaul, kan? Qaulan ni contoh dia, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Bayan yang berlaku lah. So baqarah ni macam mana? Masih mujmal. Baqarah ni adakah ayu baqarah ke dan sebagainya, sampailah datang di bayan nah baqaratun safra'u faqi'un launuha. Seterusnya, tu satu bentuk. Boleh juga jadi bayan dalam bentuk fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh qauluhu ta'ala, wa aqimus solah. Wa aqimus solah. So bila Allah Taala sebut wa aqimus solah ni, dia masih berlaku dalam hayizil iskal. Macam mana solat tu berlaku? Contoh kalau kita katakan kepada golongan anti hadis, golongan anti hadis atau golongan Quranis lah. Kita tanya kat dia, kalau lah tak nak berpegang pada sunnah, tak nak pegang pada hadis, cuba tunjuk macam mana cara nak solat. So dia takkan lengkap lah. Sebab apa? Sebab bayan tu dilengkapi dengan hadis Nabi SAW yang menyebut sallu kama ra'aitumuni usolli. So yang ketiga, boleh juga bayan ni berlaku melalui isyarah. Isyarah ni apa? Signal tangan lah. Contohnya macam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ana tak ingat dia punya matan dia. Tapi ada sekali tu Nabi SAW kata, aku tak nak pergi ke rumah isteri-isteri aku selama sebulan. Tak nak pergi ke rumah isteri dia sebulan. Tapi kemudian ni hadis Aisyah, sampailah hari selepas 29 hari Nabi SAW pergi ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata, bukan kau kata sebulan ke? Tapi kemudian Nabi buat isyarat kepada tangan dia, asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza lah. Hakaza maksudnya Nabi buat isyarat 10 ni dia buka dua tangan dia 10 dua kali dia buka dua tangan dia, yang ketiga dia tutup satu jari dia. So maksudnya menunjukkan bahawa satu bulan tu dia boleh berlaku 30 hari dan dia boleh berlaku 29 hari. Syahrul ni lah, syahrul qamariyah lah. Syahrul hakaza wa hakaza. Tapi poin dia adalah macam mana Nabi membayan melalui isyarah. Wa khannasa bi ibhamihi. So adalah bayan lah, bayan pada mujmal syahr tadi. So yang ketiga, seterusnya adalah pada an-nas. Ta'rifun nas, wan nasu ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan ka zaidin fi ra'aitu zaidan wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu nahwa fasiyamu salasati ayyam fa innahu bimujarrad ma yunzalu yufhamu ma'nahu wa huwa mushtaqun min minasatil arus wa huwa al-kursi irtifa'ihi an ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqquf. So dia punya kita boleh nampak kat sini dia sebut nas ni macam mana yang macam yang dijelaskan tadi. Nas ni dia tidak ada makna lain kecuali satu makna sahaja. Contoh qul huwallahu ahad, benda tu nas lah. Dia tak ada ihtimal lain. Maksudnya min haisu az-zuhur, min haisu ittidahid dalalah, dia punya jelas dia 100% lah. Dia tak ada ihtimal untuk ditakwilkan. Kazaidin fi ra'aitu zaidan. Contohnya kita ada seorang kawan nama Zaid, aku nampak Zaid. So maksudnya kita pun tahu bahawa yang dimaksudkan tu adalah Zaid lah, berbeza dengan kalau ra'aitu asadan tadi. Dia masih ada peluang untuk apa? Untuk dilalah rajihah dengan marjuhah. Tapi kalau Zaid ni memang itulah Zaidnya lah. Melainkan kalau kita nak kata kalau lah ada banyak kawan kita nama Zaid, kita nak tahu Zaid yang mana satu, contoh, maka dia boleh termasuk dalam zahir tadi.
Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. And maksudnya ada takrifan lain yang menyebut tentang nas, ma ta'wiluhu tanziluhu. And maksudnya takwil ataupun kefahaman adalah macam mana Allah sebiji dengan apa yang diturunkan. Maksudnya sebagaimana Allah turunkan, kita terus faham maksud dia, tak perlukan kepada takwilan lain. Contohnya fasiyamu salasati ayyam, kena puasa 3 hari. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dalam isu itulah. Fa innahu bimujarrad ma yanzilu yufhamu ma'nahu wa huwa mushtaqun min minasatil arus wa huwa al-kursi. So dia kata nas ni diambil daripada minasatil arus wa huwa al-kursi. Minasatil arus ni, minasah ni ada apa? Minasah ni adalah platform lah, platform. So maksudnya dia ni ditinggi sikit daripada yang lain, li'irtifa'ihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqquf. Maksudnya macam mana nas ni berbeza dengan lafaz-lafaz yang lain, lafaz zahir, muawwal, mujmal, semua tu dia memerlukan kepada lafaz lain atau memerlukan kepada qarinah lain untuk memahami makna tersebut. Tapi kalau nas, kita terus faham. So nas ni mushtaq ataupun diambil daripada minasatil arus wa huwa al-kursi li'irtifa'ihi ala ghairihi. So seterusnya waz-zahir. Az-zahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Macam mana yang kita bincangkan tadi, kal asad fi ra'aitul yawma asadan fa innahu zahirun fil haywanil muftaris li'annahu al-ma'na al-haqiqi muhtamil lirajul ash-shuja' badalahu fa in humila al-lafzu 'ala al-ma'na al-akhar yusamma muawwalan. Macam mana yang tadi tu, wa inna ma yu'awwalu bid-dalil. So maksudnya untuk kita nak mentakwilkan, untuk kita mentakwilkan sesuatu lafaz yang marjuh, maka dia memerlukan sebuah dalil. Dia memerlukan sebuah dalil yang menguatkan ihtimal tersebut. Contoh macam tadi, ra'aitu asadan mumsikan bisayf, ataupun ra'aitu bahran yakhtubu 'alal minbar, contohnya. So maksudnya dengan dalil tu menjadikan dilalah ataupun dilalah yang marjuhah tu boleh menjadi rajih disebabkan dalil tu lah. So bila mana satu dilalah yang marjuh menjadi rajih disebabkan dalil tersebut, maka disebut sebagai al-muawwal. So dia bagi contoh kat sini, wa minhu qawluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin, zahiruhu jam'u yad wa dhalika muhalun fi haqqillahi ta'ala fasurifa ila ma'na al-quwwah bid-dalilil aqli al-qati'. So macam mana muallif ataupun kat sini inilah apa Imamul Mahalli yang dia bagikan contoh, yang dia datangkan tamsilan dengan qauluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin. So bila kita sebut bi'aidin ni, dia ada dua ihtimal. Dia ada dua ihtimal, dan satu ihtimal yang yang zahir, dan satu lagi ihtimal yang ihtimal yang tadilah. Satu maksudnya secara zahirnya kita akan terfikir yad, kita akan terfikir bahawa tangan tu adalah tangan, tapi dia ada makna lain juga. Tapi maksudnya kalau secara wad'u lughawi dia, yad ni adalah tangan, tapi dia ada, itu adalah dia punya dilalah zahirah dia, tapi ataupun dilalah rajihah dia, tapi dia juga ada ihtimal lain, iaitu dilalah marjuhah, iaitu quwwah, al-quwwah. Antara makna yad ni adalah quwwah. So maksudnya al-aslu fil kalam adalah al-haqiqah. Sepatutnya was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Maksudnya macam mana Allah mengangkat ataupun Allah membina langit ini dengan tangan. Tetapi ada sebuah dalil yang menjadikan ihtimal yang kedua, iaitu quwwah, itulah menjadi ihtimal yang rajih. Ihtimal yang rajih disebabkan bidalilin aqli, lianna yad ataupun al-a'dha adalah muhalun fi haqqillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab mana kalaulah bila kita sebut dia ada, bila kita mengitlakkan yad ni secara makna yang zahir, maka dia datang selain daripada yad ni, dia ada dia punya lawazim dia juga. Sebab apa? Sebab kalau ada tangan, maka dia ada tempat. Kalau ada tempat, dia ni ada tangan ni ada tarkib dia,
And maksudnya dia ni sebahagian daripada sebuah jisim dan sebagainya. And so maksudnya lawazim kepada makna zahir yad tadi yang sebagai tangan tu, and dia adalah muhal di sisi Allah Taala. And sebab apa? Sebab Allah Taala sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. And so maksudnya macam mana untuk kita memahami ayat ni? And adalah kita dengan sarfi al-lafzi an zahirihi and ila makna marjuh. So hadzal makna marjuh, and makna marjuh iaitu quwwah tu dia menjadi satu muawwal, atau itulah menjadi makna yang rajih bidalil, bidalil akli tadi. Bidalil akli iaitu apa? Yad ataupun a'dha ni adalah muhal bihaqqillah ta'ala, wa dzalika liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. So itu adalah contohlah. Fasurifa ila ma'nal quwwah bidalilil aqli al-qati'. So maksudnya ini adalah, kalau kita tengok dalam tafsir, ini adalah tafsir yang antara dipegang oleh Ibn Abbas, Mujahid, dan mufassir yang ramai lagi lah, hatta disebut dalam Zadul Masir oleh Imam Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali, dan bila mentafsirkan ayat ni was-samaa banainaha bi aidin, dia sebut maka kata wal murad bil aid adalah al-quwwah. So asbabuz zuhur, kalaulah tadi ada asbabul ijmal, untuk sebuah lafaz ataupun untuk kita mengatakan sebuah lafaz tu adalah zahir ataupun sebuah makna bagi lafaz tu adalah zahir, dia ada beberapa ataupun ada beberapa asbab lah, tapi anda sebutkan tiga, sebutkan tiga asbabuz zuhur. Yang untuk mudah untuk kita faham. Yang pertama adalah al-haqiqah, asbabuz zuhur. Yang pertama adalah al-haqiqah. Yang kedua adalah al-am, yang ketiga adalah al-itlaq. Maksudnya al-aslu ataupun maksudnya macam kita tahu az-zuhur ni ada zahir tadi zahir ada ihtimal yang rajih, ada ihtimal marjuh. So setiap satu benda ni dia ada dua ihtimal ni, dia ada dia ada ihtimal rajih, ada ihtimal marjuh. Al-am ni ada ihtimal rajih, ada ihtimal marjuh. Al-itlaq ni ada ihtimal rajih, ada ihtimal marjuh. Dia ada banyak lagi tapi anda cuma letak tiga je lah, sekadar untuk kita nampak. So dia kata al-haqiqah adalah al-aslu, wa hamluhu 'ala al-majaz, wa hamluhu adalah 'ala al-majaz. Ta'wil, al-haqiqah adalah al-aslu, manakala kalaulah kita hamlu kepada 'ala al-majaz, maka itu dikira ta'wil. Maksudnya kita yasrif makna hakiki kepada majaz, maka itu dikira sebagai ta'wil. Contoh qaulun Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Khiyar majlis macam mana? Khiyar majlis, al-bai'an bil khiyar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut isu dia adalah pada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yatafarraqa. So ma lam yatafarraqa ni apa? So kalau secara hakikatnya kalaulah apa yang yatabadur ila zihni, tafarruq ni tafarruq dengan apa? Secara yatabadur yang kita fikir sebagai hakikat, tafarruq ni bila kita dah selesai daripada isu jual beli, kita belah ataupun kita kita pergi pada tempat tu, menunjukkan bahawa bila kita berpisah dah tak ada, habislah khiyarnya. Khiyarnya bila kita masih kat situ. Betul tak? Secara hakikatnya kita akan fikir macam tu lah. Tapi itu apa yang dilihat sebagai dalam Hanafiyah sebagai hakikah. Sedangkan Malikiyah dengan Hanafiyah dia tak nampak tu sebagai tak nampak tafarruq bil abdan. Dia kata tafarruq yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dah berlaku jual beli, dah tak ada bila dah tak ada musawamah, dua-dua dah redha untuk beli, maka itulah tafarruq. Tafarruq dia adalah tafarruq bil alfaz. So kat sini Malikiyah dengan Hanabilah dia dah yasrifu
anil haqiqah, maka dia dah pergi kepada takwil, kan. Manakala Syafi'iyah dia kekal kepada al-haqiqah. And tafarruq ni ada tafarruq bil abdan, kan. So kenapa, apa yang menjadikan dia yasrif, apa yang menjadikan dia mentakwilkan tafarruq ni tafarruq bil abdan? And sebab apa? Antaranya Malikiyah dia kata benda ni tak berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Malikiyah antaranya dia tengok apa yang berlaku pada Madinah. Contohnya dia tak nampak benda tu berlaku, maka dia kata yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW adalah tafarruq bil alfaz. Kan? Bila berlaku dah berhenti musawamah, maka tak adalah, dah selesai, tak adalah khiyar tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-am. Al-am, al-aslu adalah umum. Satu lafaz tu al-aslu adalah umum. So kalaulah kita mengatakan hazal am makhsus, maka dia memerlukan kepada dalil. Contohnya apa? Al-am ni, am ni ada makhsusnya ataupun telah dikhaskan, maka kita memerlukan kepada dalil untuk makhsus ni satu bentuk takwil. Sebab apa? Sebab kita al-aslu pada satu perkataan tu adalah al-umum, melainkan kecuali datang dalil. Contoh macam hadis tadilah, hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-aslu kita memerangi semua, betul tak? Sebab apa? An uqatilan nas lafzul am, tapi sebenarnya hakikatnya dia ada dalil khusus, yadkhuluhu at-takhsis. Contohnya hadis Nabi qaul Allah Taala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhakumullah. So maksudnya bila kita mentakhsiskan satu am, itu adalah salah satu bentuk takwil, tapi takwil dengan dalil lah. Dalil apa? Dalil yang kita belajar dekat dalam takhsis tadi. Seterusnya macam tu juga berlaku pada itlaq. Al-aslu fil kalam adalah al-itlaq. Ini kira semua ni al-aslu. Untuk kita hamlu daripada hakikah kepada majaz, pada am kepada khas, daripada itlaq kepada mutlak kepada muqayyad, semua ni adalah salah satu bentuk takwil. So isu dia, adakah kita macam perbahasan kita pada sebelum ni, adakah kita nak hamlu mutlak pada Aiman ni, tahrir raqabah ni, kepada raqabah mukminah sebagaimana yang berlaku kepada qatlu al-khata'. So dalam isu ni Syafi'iyah dengan Malikiyah mengatakan bahawa kita, kalaulah orang ni melanggar sumpah ataupun dia sumpah lepas tu kemudian dia langgar sumpah dia, maka antara kafarah dia punya hamba yang nak dibebaskan tu mestilah hamba yang beriman ataupun hamba muslim. Tetapi Hanafiyah dalam isu ni dia kata tak, boleh juga untuk dia nak bebaskan hamba yang kafir. Sebab apa? Hanafiyah dia kata al-aslu fil kalam adalah al-mutlaq. Sebab dia pegang kalam isu ni, al-aslu adalah al-mutlaq. So dia tidak yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad. So maksudnya bila nak kata nak tahrik, bila kita nak mengatakan raqabah dalam isu melanggar sumpah ni adalah raqabah mukminah, maka tu adalah salah satu bentuk takwil. So di mana kat sini dia tidak berpegang pada hamlu mutlaq al-muqayyad lah. Sebab tu Hanafiyah dalam isu ni dia sebut al-aslu fil kalam adalah al-mutlaq. So nak rasa mungkin sampai situ saja kita punya kelas hari ni. Kita recap balik macam mana apa yang kita cover hari ni adalah mengenai dengan at-takhsis ataupun al-mukhassis al-munfasil. Muallif disebut ada 5, ada 4 takhsisul kitab bil kitab wa takhsisul kitab bis sunnah, takhsisus sunnah bil kitab, takhsisus sunnah bis sunnah, takhsisun nutqi bil qiyas wa takhsisun nutqi bil ijma'. So semua tu telah datang dengan dalil-dalil dia. Kemudian kita masuk pada seterusnya perbahasan kedua, mujmal wal mubayyan, di mana perbahasan ni dia fokus kepada 4 istilah lafaz lah, ataupun 4 jenis alfaz. Ada nas, ada zahir, ada muawwal, dan juga ada al-mujmal lah. Ada yang mujmal ni dia ma yuftaqaru ilal bayan. Nas ni pula ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan. Lepas tu kemudian ada
zahir di mana ihtamal amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Dalam isu zahir inilah akan berlaku isu takwil. Takwil ni adalah di mana kita menguatkan makna marjuh tadi dengan dalil. Dengan dalil tu menjadikan makna yang marjuh tu makna yang rajih lah. Kemudian kita bincang asbabuz zuhur, asbabuz zuhur yang menjadikan satu lafaz tu zahir. Makna kalau kita tengok apa yang perbahasan yang kita dah lalu daripada isu hakikah wal majaz pada awal perbahasan, pada isu am wal khas dan isu mutlak wal muqayyad, dan semua ni adalah salah satu bentuk takwil di mana ia memerlukan kepada dalil lah. So anda teringat ataupun ada satu buku, satu kitab ditulis oleh Ibnul Arabi. Kat situ dia punya beza dia, ataupun dia dalam kitab tu anda rasa satu-satunya kitab kot mungkin. Dalam tu dia menceritakan tentang, dia buat satu kitab takwil dalam isu al-mahsul. Imam Ibn Arabi tulis kitab al-mahsul fi usulul fiqh. Ini bukannya mahsul ar-Razi tapi Imam Ibn Arabi sendiri ditulis kitab al-mahsul. Buku nipis je, ringkas je. Al-mahsul fi usul fiqh, dalam tu ada menceritakan tentang kitab takwil. Anda rasa dia je yang meletakkan kitab takwil dekat dalam tu lah. So kitab tu adalah kitab usul fiqh muqarran lah sebenarnya. Setiap perbahasan usuliyah tu dia akan muqarrankan antara mazhab jumhur dengan mazhab Hanafiyah. So bila masuk dalam perbahasan takwil tu banyak dia mengkritik ataupun dia serang mazhab Hanafi punya takwilan. Sebab bagi dia takwilan tu jauh lah bila dihukum melalui kaedah usuliyah dia. Tapi kalau lah ikut kaedah Hanafiyah, maka dia akan nampak berbezalah caranya. Tapi poin dia adalah ana rasa menarik lah untuk kalau ikhwah-akhwat rajin nak membuka. Kitab dia nipis je, tapi dia perlukan ta'ammul sikit lah. So wallahu a'lam bisawab. Kalau ada soalan. Jadi insyaAllah untuk selepas ni, kalau minggu depan ni apa dia? Okay. So kalau untuk minggu depan kita tunggulah pemakluman daripada pihak AJK. Tapi maksudnya untuk halaqah next usul fiqh, insyaAllah kita akan bincang al-af'al hazihi terjamah. Kemudian masuk pada nasakh. So masih panjang lagi cerita kisah Waraqat ni. InsyaAllah kita akan sama-sama mengupas lah. Kalau tak ada apa-apa, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As.